Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya, Nama saya Nur Ain Alia binti Muhammad Nazri dan saya akan meneruskan perbincangan tentang model Ashworth dalam PDP yang mata pelajaran Sains tahun 4 yang bertajuk fotosintesis. Untuk model Ashworth, yang pertamanya adalah A, iaitu Analyze Learner ataupun menganalisis murid. Untuk bilangan murid di dalam kelas yang kami ajar ialah sebanyak 20 orang murid dan semua murid tersebut ialah daripada aliran perdana. Untuk gaya pembelajaran, semua murid tersebut lebih cenderung kepada gaya pembelajaran secara visual, auditory dan juga kinestetik ataupun lebih dikenali sebagai VAK. Untuk visual, murid tersebut lebih cenderung untuk belajar dengan rajah, graf dan juga grafik. Mereka lebih ingat sekiranya guru-guru tersebut mengajar mereka melalui gambar. Dan secara visual ini akan meningkatkan lagi kefahaman mereka tentang sesuatu pelajaran. Untuk auditory, pula ialah murid-murid di dalam kelas tersebut cenderung kepada kuliah daripada guru-guru dan juga perbincangan dalam kumpulan. Mereka lebih seronok belajar secara berkumpulan di mana mereka dapat mengeluarkan idea-idea mereka dengan kawan-kawan mereka. Dan juga kinestetik, murid-murid lebih seronok untuk belajar secara hands-on, aktiviti yang memerlukan mereka bergerak ataupun fizikal. Di dalam kelas ini kita dapat lihat yang murid-murid seronok dan juga lebih faham tentang tajuk fotosintesis di mana mereka diarahkan untuk melakukan eksperimen tentang fotosintesis iaitu tumbuhan membuat makanannya sendiri. Bagi pengetahuan sedia ada, guru-guru mengetahui yang murid-murid ini tahu tentang tumbuhan membuat makanannya sendiri. Selain itu, murid ini juga tahu yang tumbuhan memerlukan cahaya, air dan juga udara untuk pertumbuhan. Tetapi pengetahuan ini hanyalah secara umum sahaja, bukanlah secara detail. Untuk yang seterusnya ialah S, iaitu state the objective, iaitu menyatakan objektif. Pada akhir pembelajaran ini, guru-guru berharap yang murid dapat menyenaraikan maksud fotosintesis, menyenaraikan sekurang-kurangnya apa keperluan fotosintesis, menyenaraikan satu dari dua hasil fotosintesis dan yang terakhir sekali ialah menjelaskan dua kepentingan fotosintesis beserta juga dengan contoh. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan Alia tadi, iaitu berkaitan dengan peringkat ketiga dalam model Ashworth, iaitu Select Method and Material, di mana ini adalah berkaitan dengan pilih kaedah, media dan bahan. So, antara kaedah yang digunakan semasa sesi pengajaran ialah iaitu kaedah strategi berpusatkan guru, di mana guru memberi tunjuk ajar kepada murid secara dua hala. Okay. Kemudian strategi berpusatkan murid, di mana semasa sesi pengajaran itu berlangsung, guru akan menanyakan soalan kepada murid. Maknanya terdapat interaksi dua hala, maknanya murid berfikir berdasarkan soalan yang telah diberikan oleh guru dan berdasarkan topik pengajaran telah yang dijalankan. Yang ketiga adalah perbincangan kerja, iaitu bekerja kumpulan lah, di mana guru memberikan satu tugas untuk murid lakukan masa sesi PDP itu. So, kalau kita lihat di ikon ini, iaitu ikon macam cermin mata ni kan, macam kantak. Jadi kita tekan ikon ini, akan keluar video, iaitu video PDP lah semasa guru mengajar subjek sains itu. So, untuk melihat bahawa kaedah-kaedah ini digunakan. So, boleh lihat video itu. Dan seterusnya adalah
bahan dan media yang digunakan, iaitu pertama kita ada digital, bahan digital iaitu video YouTube, quizzes, AR, VR. Kemudian media cetak seperti buku teks tahun 4 dan juga visual iaitu puzzle. Untuk puzzle ni kita gunakan bagi set induksi pada permulaan pengajaran. So bila kita klik kat sini, dekat emoji ni akan ada puzzle tu, iaitu image daripada puzzle tu. Sekejap saya dekatkan. Nampak ada image. Seterusnya kita beralih ke peringkat keempat, iaitu utilize media, method and material, iaitu bagaimanakah apa yang dipilih tadi di atas kita gunakan di bahagian bawah. Bagaimana guru menggunakan media-media itu. Ini adalah contoh method and media yang guru telah gunakan. Contohnya Canva, YouTube, VR, AR, buku teks, quizzes dan Scratch. So penerangan dia ada pada bila kita tekan pada Canva ni, kita tekan pada tulisan Canva, dia akan menerangkanlah, guru menerangkan tajuk pembelajaran yang dibantu dengan aplikasi Canva. Kalau kat YouTube pun sama, murid akan menonton dan menyanyi bersama-sama, iaitu lagu berkaitan fotosintesis. Apa yang digunakan oleh guru, kaedah yang digunakan oleh guru semasa sesi PDP. Ini pun berkaitan VR, AR pun ada, dan juga quizzes pun ada. Apa yang dibuat oleh guru yang menggunakan kaedah ini. Dan kalau kita tekan ikon-ikon ni, setiap ikon ni akan pergi ke satu website. Contohnya YouTube. Okay. Kita kata guru menggunakan menyanyi apa semua ni kan. So bila kita tekan sahaja YouTube ni, okay, tekan, akan keluar lagu yang telah dibuat oleh guru. Iaitu lagu yang telah digunakan oleh guru semasa sesi PDP itu berlangsung. Sebentar, saya cuba tunjuk contoh lagu. Nampak tak? Bagi peringkat ini. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Batrisha untuk menyambung kepada peringkat keempat dan kelima, iaitu required dan evaluate. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Himan, iaitu pensyarah khusus EDUP Teknologi. So pada hari ini saya Muhammad Akif Faruqi bin Zaman Hakim akan membentangkan tentang poster yang telah dibuat oleh kami, iaitu berkaitan dengan model Usher dalam pengajaran topik sains tahun 4, iaitu berkaitan dengan fotosintesis. Okey, pertama sekali, bila kita lihat daripada sudut sebelah kanan, di atas sebelah kanan, ada tajuk iaitu model Usher dalam PDP Sains tahun 4 fotosintesis. Kemudian bila kita lihat di sebelah kanan ada emoji orang pegang lampu. So bila kita tekan emoji ni akan keluar apa itu Usher. Dia akan menerangkan tentang Usher, iaitu kita tahu Usher ini satu model perancangan pengajaran yang membantu guru merancang, melaksana dan menilai PDP dengan lebih sistematik, terutamanya apabila menggunakan media dan teknologi. Saya akan terangkan juga peringkat-peringkat dalam Usher ni yang kita tahu ada 6, analyze, aid, select, utilize, require dan juga evaluate. Okay. Dan di sebelah kanan akan ada emoji, terdapat emoji macam buku. So bila kita tekan je emoji buku ni akan keluar berkaitan dengan RPH, rancangan pengajaran harian, berkaitan dengan topik yang telah dilaksanakan oleh guru untuk mengajar subjek sains tahun 4 bagi fotosintesis. Terusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Alia untuk menyambung berkaitan dengan Usher. Silakan Alia. Baiklah, jadi saya akan menyambung perbincangan ini dengan model Usher yang kelima, iaitu Required Learner Participation, iaitu libatkan penyertaan murid. Okey, jadi yang pertama adalah pemikiran kritis, di mana murid itu menjawab soalan berdasarkan slide yang ditunjukkan oleh guru, memberi respon dan mengaitkan jawapan dengan pengetahuan mereka yang ada. Okey, jadinya yang kedua pula pembelajaran maya. Dalam pengajaran
murid ni perlu menggunakan VR untuk sertai simulasi interaktif yang diberi oleh guru terhadap proses fotosintesis ini. Okey, jadi yang ketiga pula, aktiviti kumpulan. Murid perlu menghasilkan poster dengan menggunakan aplikasi seperti Canva, berkongsi idea dan menyusun semula maklumat berkaitan fotosintesis ini. Okey, jadi ini adalah penglibatan murid dalam sesi micro teaching yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami. Okey, jadinya seperti yang dilihat dari RPH, iaitu bila kita klik button ni dia akan keluar RPH pengajaran. Seperti yang kita lihat kepada dimulakan oleh set induksi, langkah 1, langkah 2 dan seterusnya ni. Ini adalah intipati pengajaran yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami. Okey, jadi apabila klik saja button yang di atas tu, ia akan keluar satu RPH berkenaan dengan pengajaran. Okey, jadi seterusnya yang kelima adalah evaluate and revise, iaitu menilai dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi guru melaksanakan penilaian terhadap murid-murid untuk melihat pencapaian PDP mereka. Yang pertama, guru menilai kefahaman murid melalui soal jawab lisan yang telah diajukan di dalam kelas. Yang kedua, murid menjawab kuisis di aplikasi kuisis yang telah disediakan oleh guru. Okey, kita boleh tengok yang dekat utilize media, method and material. Di situ terdapat button kuisis untuk menjawab soalan. Yang ketiga adalah murid diuji keupayaan mengaplikasikan pengetahuan kreatif melalui poster digital. Seperti yang kita dapat lihat, ada button Canva di atas. Dan yang keempat, guru menilai keberkesanan aktiviti dan teknologi yang digunakan. Dan kelima, mengubah suai aktiviti untuk lebih sesuai dan keperluan murid pada masa akan datang. Okay, ini adalah menilai dan membuat penambahbaikan. Baiklah, bila kita klik button yang tick ni di bawah, kita akan nampak kebaikan sepanjang PDP yang telah dilaksanakan. Misalnya PDP ini berpusatkan murid kerana murid tu terlibat secara langsung dalam aktiviti lah. Contohnya perbincangan, eksperimen dan sebagainya. Seterusnya, penggunaan media seperti AR dan VR ni mampu mengekalkan minat murid sepanjang sesi aktiviti itu berlangsung. Okey, yang ketiga pula, PDP ini bersifat holistik. Kerana mengaitkan isi pembelajaran dengan pengalaman atau situasi yang telah lepas. Okey, dan yang terakhir, murid dapat mempelajari nilai murni seperti kerjasama, komunikasi sepanjang sesi PDP ini berlangsung. Jadi kita lihat kepada button yang belah kanan itu adalah button pangkar. Okey, itu adalah kelemahan sepanjang PDP yang telah dilaksanakan, iaitu slide pengajaran digunakan guru, terdapat beberapa kesalahan ejaan. Seterusnya, semasa aktiviti pengukuhan itu berlaku masalah teknikal yang telah dilakukan lah. Misalnya tidak dapat akses kepada kuisis. Okey, yang ketiga adalah emoji digunakan dalam set induksi itu kurang jelas dan kurang menarik perhatian murid. Jadi, kesimpulannya, poster ini telah lengkap dengan RPH, dengan simbol-simbol yang dapat yang jelas lah. Okey, jadinya terdapat juga unsur teknologi yang digunakan di dalam poster tersebut. Okey, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.